Selamat datang ke penerangan kali ini. Kita tak payah nak pusing-pusing, jom kita terus tengok satu cadangan yang cukup menarik dari sumber kita hari ini. Ia satu penyelesaian yang diketengahkan untuk menangani krisis kos sara hidup yang makin menekan sekarang, terutamanya di Selangor. Kos sara hidup ni dah jadi realiti pahit hari-hari kan? Jadi, jom kita bedah apa sebenarnya idea yang dicadangkan ini. Cuba bayangkan nombor ni, RM900. RM900 ni ada kena belanjakan setiap bulan untuk satu jenis barang dapur sahaja. Bunyi macam gila kan? Tapi hakikatnya inilah realiti yang sedang berlaku. Jom kita buat kira-kira sikit. Bayangkan seorang bapa dengan isteri dan 3 orang anak. Gaji dia RM3,000 sebulan, yang mana di Selangor sekarang ni dah dikira kategori miskin bandar. Nak bagi makan sekeluarga, dia perlukan dalam 2 kilo ikan kembung sehari. Kalau harga RM15 sekilo, itu dah jadi RM30 sehari. Darab dengan 30 hari, 1/3 daripada keseluruhan gaji bapa tadi lesak macam tu saja semata-mata untuk ikan kembung. Itu baru ikan, belum masuk kos sayur, bil elektrik dan keperluan yang lain. Bahagian 1, beban kos makanan. Beban kos makanan. Ingat balik angka RM900 tadi, itu adalah bukti betapa kritikalnya beban kos makanan kita sekarang. Sebelum kita ambil kira perbelanjaan ruji yang lain. Jadi, kat mana silapnya? Kenapa harga barang melambung tinggi sangat? Sumber kita dengan jelas menuding jari pada punca utama masalah ini, iaitu kewujudan orang tengah. Golongan inilah yang memonopoli dan menaikkan harga berganda-ganda sebelum makanan tu sempat sampai kat pasar basah. Dan teka siapa yang kena tanggung kos tambahan ni 100%? Ya, kitalah sebagai pengguna. Masuk bahagian kedua, penyelesaian berteraskan aplikasi. Okey, sekarang kita tengok tali hayat yang dicadangkan. Sebuah aplikasi kendalian kerajaan negeri yang direka khas untuk potong terus rantaian orang tengah ni secara total. Secara ringkasnya, platform ni bertindak macam jambatan penghubung langsung. Ia bakal menjayakan agenda peduli rakyat kerajaan negeri dengan meletakkan hasil segar terus dari ladang dan laut ke hujung jari anda. Tak ada lagi pihak ketiga, tak ada lagi markup harga melampau yang menipiskan dompet rakyat. Seterusnya, bahagian ketiga, keuntungan tanpa orang tengah. Yang ni sangat menarik sebab kita boleh tengok matematik sebenar macam mana sistem ni tolong pembeli dan juga penjual pada masa yang sama. Contohnya, cuba bayangkan seorang peternak lembu dibanting. Di pasaran terbuka sekarang, harga daging lembu mungkin cecah RM35 sekilo. Tapi melalui aplikasi ni, kerajaan negeri tetapkan harga pada RM25 sekilo. Memang kita sebagai pembeli serondok lah kan, dapat jimat banyak. Tapi macam mana pula dengan nasib peternak tu? Dia rugi ke sebab kena jual murah? Sebenarnya tidak. Kalau kita teliti balik, sebelum ni peternak terpaksa jual dekat pemborong dengan harga sekitar RM20 sahaja sekilo. Tapi, bila mereka jual terus di aplikasi, mereka dapat bayaran penuh RM25. Maksudnya, penjual ni dapat keuntungan bersih ekstra sebanyak RM5 untuk setiap kilogram yang dijual. Nampak tak poin utama dekat sini? Bila kita hapuskan peranan orang tengah, pembeli dapat jimat sampai RM10 sekilo dan pada masa yang sama, penjual dapat bawa balik lebih banyak duit hasil titik peluh mereka. Ini memang satu situasi menang-menang yang betul-betul boleh mengubah landscape ekonomi kita. Kita beralih ke bahagian keempat, logistik dan syarat pembelian. Semestinya mana-mana sistem perlukan langkah keselamatan kan? Kalau tidak, mesti ada orang cuba ambil kesempatan borong sakan daging murah ni. Untuk halang tembeli daripada memborong dan kemudian jual balik jadi orang tengah version baru, aplikasi ni meletakkan had yang cukup ketat. Seorang cuma boleh beli maksimum 3 kilogram sahaja. Selepas itu, ada tempoh bertenang mandatory selama 24 jam untuk pembelian seterusnya. Mana-mana pihak yang kantoi cuba memanipulasi sistem, akaun mereka akan terus disekat secara automatik. Macam mana pula bab nak ambil barang basah ni? Pengguna diberi 2 pilihan mudah. Sama ada anda memandu terus ke ladang peternak kalau nak lihat sendiri atau cara yang lebih mudah, pergi sahaja ke hub pengedaran kendalian negeri yang ada di kawasan tumpuan macam Petaling Jaya. Satu lagi benda yang gempak, sistem ni dicadangkan guna konsep escrow ala-ala aplikasi Shopee atau TikTok. Aplikasi akan pegang duit anda dengan selamat sehinggalah anda betul-betul terima barang tersebut. Lepas dah sah terima di tangan, baru duit tu dilepaskan terus ke akaun bank peternak. Kaedah ini menjamin kepercayaan 100% dalam ekosistem ni.
Untuk menampung keseluruhan kos operasi, pengangkutan dan pengurusan hak pengedaran ini, kerajaan negeri cuma kenakan caj servis RM1 sahaja kepada penternak bagi setiap kilogram. Angka ini memang sangat kecil dan cukup munasabah kalau nak dibandingkan dengan margin untung yang dirompa oleh orang tengah selama ini. Bahagian kelima, ekosistem dan realiti pelaksanaan. Ekosistem dan realiti pelaksanaan. Bukan setakat daging lembu je tau. Mari kita luaskan perspektif kita dan teroka skop ekosistem yang sebenarnya jauh lebih besar ini serta cabaran praktikal pelaksanaannya. Aplikasi ni tak terhad kepada peladang komersial saja. Ia merangkumi ternakan, hasil laut, sayur, buah sampailah ke tanaman berskala kecil. Maksudnya, makcik yang tanam cili kat belakang rumah pun secara automatik ada jalan untuk jual terus ke ribuan pembeli di bandar. Pasaran benar-benar berada di hujung jari rakyat. Menyentuh bab fasa pelaksanaan, sumber kita melontarkan satu pemerhatian pragmatik berkaitan iklim politik dengan mengambil contoh gabungan seperti Perikatan Nasional dan Bersatu. Pesanannya jelas, kalau sesiapa nak jayakan idea ini, anda tak boleh tunggu sampai menang pilihan raya baru nak mula cari jalan. Sebab apa tahu? Sebab membina ekosistem peringkat kerajaan ni perlukan masa. Pemimpin kena mula cari pembangun perisian dari bulan-bulan sebelum pilihan raya lagi. Nak siapkan platform, uji rangkaian logistik dan tayan sejuk, pastikan sistem escrow tak ada masalah. Semua tu satu kerja gila yang memakan masa berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun sebelum ia betul-betul sedia untuk dilancarkan kepada awam. Akhir sekali, segala analisis ini meninggalkan kita dengan satu persoalan besar untuk difikirkan bersama. Jika teknologi dan logistik masa kini betul-betul mampan untuk potong terus orang tengah, adakah aplikasi seperti ini bakal menjadi penawar mutlak untuk menamatkan derita kos makanan kita selamanya? Sesuatu yang wajar kita renungkan. Terima kasih kerana meluangkan masa mengikuti penerangan ini.